Ini adalah kes betul di Amerika Syarikat. Okey. Seorang remaja lelaki telah membunuh diri Okey. kerana kecewa dengan girlfriend AI. Adakah AI ni sebenarnya dia banyak membantu ke ataupun sebenarnya membantutkan lagi proses kerja-kerja kreatif dari sudut pandangan Tuan Firdaus lah? Okey, kalau kita panggil akar kata kreatif pun sebenarnya melakukan berlainan. Maksudnya buat kerja, keluarkan hasil itu berlainan ataupun cara flow tu berlainan. Bila kita sebut dia ni talent kreatif. Biasa talent kreatif ni dia terdedah kepada projek ataupun cara kerja yang kata tidak orang kata generik. Tetapi bila sebut kreatif, orang akan secara amnya melihat pada art design ataupun bidang hiburan. Betul. Itu kreatif. Jadi AI sebenarnya macam ni lah. Pisau di tangan seorang chef boleh buat masakan. Betul. Potong buah, potong ikan, semua apa benda. So pisau tu sangat mahir di tangan dia. Tetapi pisau di tangan seorang pembunuh ataupun penjenayah membahayakan orang, boleh tikam orang semua, memudaratkan. Jadi sekecil anak 5 tahun pun kita dah cuba introduce pada tool-tool yang tajam. Betul. Tapi kita nak faham dia tahu tak ni tajam. Dia tahu tak kalau kita kena jari sakit. Terpotong ini sakit. Itulah AI. So lebih kurang boleh dikatakan AI ni adalah satu alat lah, satu medium lah, satu tools lah, asbab. Tapi apabila kita melihat sekarang dalam news berita pun walaupun disampai secara negatif, katakanlah seperti mana ada yang tahun lepas, ini adalah kes betul di Amerika Syarikat. Seorang remaja lelaki telah membunuh diri kerana kecewa dengan girlfriend AI. Astaghfirullahalazim. Kita faham dia bawah umur 17. Umur kata remaja yang tidak matang, dan dia pula terhanyut dengan satu chatbot AI. Chatbot tu dia bukanlah macam ChatGPT ataupun DeepSeek ni yang kita cari maklumat apa. Dia macam dia buat satu apps yang dedicated. Macam watak AI girlfriend kau ni macam ni. Dan dia pula dah terhanyut, dah in love bagi dia. Dah jatuh cinta lah kata. Sampailah tak tahulah dia bergaduh ke apa. Tetapi keluar beritanya kawan ni telah membunuh diri. Allah. Macam untuk kita tak logik benda ni berlaku. Betul. Tetapi itulah yang berlaku, betul tak? Kita dah ada satu kes. Dan benda ini akan bertambah-tambah. Sedangkan negara kita pun kita ada masalah scammer yang tipu orang. Telefon. Ni belum cakap pasal pukau depan-depan. Penggunaan AI dalam apa aktiviti scamming ni. Ada je kepincangan teknologi itu digunakan untuk negatif, dan mangsa seperti yang remaja tu. Macam mana kita nak kupas isu ni biar masyarakat faham. Benda ini AI ni dia selalu sedut kalau kita uruskan cara baik-baik lah.